jika esok diadakan pilihan raya, maka Barisan Nasional akan kalah. Saya pun menjawab, esok belum pilihan raya. Dituduh bahawa saya membuat lawak antarabangsa, saudara-saudara. Dia kata, besok tak ada pilihan raya. Memang pun saya tahu besok tidak ada pilihan raya. Macam seorang ibu bertanya dengan anaknya, nak, kau besok besar nak jadi apa? Saya masih kecil lagi, ibu. Dah jadi satu lawak, kata, international joke. Ahmad Maslan. Saya pun tak tahu apa punya bodoh macam ni jadi. Saya duduk dari Parlimen 3 Penggal, tak pernah jumpa orang yang sebodoh Ahmad Maslan. UMNO semua dia punya menteri, ahli parlimen semua tak cukup cerdik, semua antara cerdik punya, kecuali seorang menteri nama dia Ahmad Maslan. Itu cukup cerdik punya menteri. Tapi yang dia bercakap tu macam orang tak tahu apa. Jangan kata. Jadi jaga pasal finance tapi tak tahu pasal finance langsung. Macam mana? Dalam celahan manusia ada orang boleh kata GST, saya tak bincanglah, akan menurunkan harga barang. Kita fikir dari pagi sampai petang tak selesai masalah. Baca tafsir boleh faham, baca hadis boleh ingat. Yang ni tak faham, kita tak boleh faham kan. Ternyata menteri kita jauh lebih bijak daripada kita. Ahmad Maslan berucap tak ada aura. Dia bercakap betul-betul macam orang tak bersekolah. Padahal dia lulus tapi tak bercakap macam dia seorang pemimpin. Ahmad Maslan, GST tidak akan membebankan rakyat kita. GST tidak akan meningkatkan harga. Ni apa ni? Kalau nak cakap pun agak-agak le. Gelaran bodoh, bohong, tipu. Dalam bulan Ramadan tu mereka buat fake account, Twitter, Facebook, macam-macam diviralkan terhadap diri saya ni, kepada arwah ayah, kepada ibu. Tetapi khusus untuk diri saya tu sempena bulan Ramadan dan bulan Syawal ni, saya ingin berlapang dada dan ingin hidup positif. Maka saya maafkan mereka.